Tahukah anda bahawa di Kelantan terdapat sebuah tempat yang menyimpan keajaiban alam semula jadi? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Afrina Umaira dan hari ini saya berada di Dabong, Kuala Kerai, Kelantan untuk menerokai salah sebuah tempat yang mempunyai keindahan alam semula jadi yang tak terucap dek kata-kata yang terdapat di Malaysia. Inilah Malaysia di mata saya. Tak jauh dari sini letaknya Jelawang Waterfall yang sangat tersohor dengan keindahannya. Jom saya bawa anda ke sana. Inilah Jelawang Waterfall yang saya katakan tadi. Keindahan alam dan kepelbagaian budaya menjadikan Malaysia sebuah negara yang istimewa untuk diterokai. Setiap negeri mempunyai keunikan tersendiri. Dari gunung yang tinggi, hutan yang menghijau sehinggalah ke pantai yang indah. Semuanya menggambarkan betapa kayanya khazanah alam di negara kita. Keindahan air terjun ini dikelilingi oleh hutan hijau yang sangat segar dan udara yang nyaman. Tempat seperti ini menjadikan Malaysia sebuah tempat destinasi pelancongan alam yang sangat istimewa. Air terjun ini merupakan antara air terjun tertinggi di Asia Tenggara dan menjadi kebanggaan negeri Kelantan. Dalam melihat sendiri keindahan di sini, saya semakin menghargai betapa uniknya negara kita. Malaysia sememangnya sebuah negara yang indah dan penuh dengan keajaiban alam. Inilah Malaysia di mata saya.